Di pantai barat semenanjung Tanah Melayu, jauh sebelum nama Perak tercatat dalam buku teks dan lama sebelum Melaka diangkat sebagai permulaan sejarah rasmi, ada sebuah nama yang hampir tenggelam di telan masa, Ganga Nagara. Bagi sebahagian orang, ia sekadar nama eksotik yang muncul dalam teks lama. Bagi sesetengah sarjana dan pengkaji, Ganga Nagara ialah petunjuk bahawa di Perak pernah wujud sebuah kerajaan Hindu Melayu awal yang berdiri berabad-abad sebelum Melaka. Namun persoalannya, adakah kerajaan ini benar-benar wujud atau hanyalah mitos sastera yang dibesarkan oleh hikayat? Malam ini, kita akan menyelam antara teks dan tanah, antara sejarah Melayu, hikayat Merong Mahawangsa dan bukti arkeologi di Berwas dan Lembah Kinta untuk mencari jawapan kepada satu soalan besar. Adakah Ganga Nagara benar-benar sebuah kerajaan atau sekadar bayang-bayang dalam sejarah? Kita mula dengan perkara yang paling asas. Di manakah sebenarnya Ganga Nagara? Dalam tradisi sejarah Melayu, Ganga Nagara sering dikaitkan dengan kawasan yang hari ini kita kenali sebagai Berwas, Dinding dan Manjung di negeri Perak. Sebahagian pengkaji memperluaskan lagi peta ini hingga ke Pengkalan Ipoh, Lembah Kinta, Bidor, Tanjung Rambutan dan Sungai Siput berdasarkan penemuan artifak di sekitar kawasan tersebut. Nama Ganga Nagara sendiri datang daripada bahasa Sanskrit. Ganga merujuk kepada sungai Ganges yang suci di India dan Nagara bermaksud kota atau negeri. Jadi, secara literal, ia membawa makna kota Ganga atau kota di Ganges. Kenapa sebuah kerajaan di Perak mengambil nama yang merujuk kepada Ganges di India? Di sinilah kita nampak jejak pengaruh dunia India Hindu ke atas alam Melayu. Nama ini memberi gambaran bahawa Ganga Nagara adalah sebahagian daripada jaringan tamadun maritim Hindu-Buddha yang pernah menghubungkan India, Sri Lanka, Pantai Sumatera, Kedah Tua dan seluruh Selat Melaka. Dengan kata lain, walaupun terletak di Perak, mindset politik dan budayanya mungkin melihat diri mereka sebagai sebahagian daripada dunia yang lebih luas, dunia yang berpusat kepada Ganga. Untuk menilai sama ada Ganga Nagara benar-benar wujud, kita perlu lihat dulu dari mana nama ini datang. Pertama, kita ada sejarah Melayu atau Sulalatus Salatin, teks klasik yang disusun sekitar abad ke-15-16 Masihi. Di dalamnya, ada kisah tentang seorang raja dari India, dikenali sebagai Raja Suran atau Raja Chulan, yang datang menyerang sebuah kota kuat di Tanah Melayu yang dikenali sebagai Ganga Nagara. Kota itu digambarkan sebagai kota berdinding, berparit dan mempunyai sistem pertahanan yang mantap. Akhirnya, kota ini runtuh di tangan tentera luar. Kedua, kita ada hikayat Merong Mahawangsa atau sering disebut Kedah Annals. Dalam hikayat ini, anak kepada Merong Mahawangsa, iaitu Raja Ganjil Sarjuna, dinyatakan sebagai pengasas Ganga Nagara. Ini menghubungkan Ganga Nagara dengan jaringan kerajaan awal seperti Kedah Tua dan Langkasuka, membentuk gambaran bahawa seluruh pantai barat dipenuhi mandala-mandala kecil yang saling berhubung. Ketiga, ada juga disebut tentang Ganga Nagara dalam hikayat Samsul Bahrain yang menceritakan kejatuhan sebuah kerajaan lama dan kemunculan Berwas sebagai kuasa baru di kawasan tersebut. Dan akhirnya, kita ada tulisan sarjana kolonial dan moden, nama seperti James Lowe, Quaritch Wales, serta penyelidik tempatan yang cuba memadankan teks lama dengan penemuan arkeologi di Perak. Daripada semua ini, satu perkara jelas, Ganga Nagara bukan nama yang tiba-tiba muncul di Wikipedia. Ia wujud dalam tradisi teks Melayu dan disebut berulang kali dalam konteks yang konsisten. Sebuah kota lama di kawasan yang hari ini kita kenali sebagai Perak. Bila kita tanya, siapa yang mengasaskan Ganga Nagara? Jawapannya berbeza mengikut sumber.
Dalam hikayat Merong Mahawangsa, pengasas Gangga Nagara ialah Raja Ganjil Sarjuna, anak Merong Mahawangsa. Merong sendiri digambarkan sebagai tokoh yang dikaitkan dengan keturunan Raja Besar Luar dalam beberapa versi sampai dihubungkan dengan Iskandar Zulkarnain. Sebahagian pengkaji moden pula berpendapat pengasas atau golongan elit Gangga Nagara mungkin datang daripada tradisi Kambuja atau Khmer atau sekurang-kurangnya menerima pengaruh kuat dari tanah besar Indo-China. Apapun versi yang kita pilih, ada satu benang merah yang sama. Gangga Nagara bukan kampung terpencil, tetapi sebahagian daripada dunia yang sudah lama di-Indianized. Dunia di mana konsep dewa, raja, gunung suci dan sungai keramat dihubungkan kepada sistem politik dan legitimasi kuasa. Di sinilah kita nampak bahawa sebelum wujudnya konsep Kesultanan Islam di Tanah Melayu, sudah ada satu lapisan sejarah yang berakar pada Hindu-Buddha dan jaringan India. Secara konservatif, kebanyakan sarjana meletakkan tempoh kewujudan Gangga Nagara sekitar abad kedua hingga abad ke-11 Masihi. Kedudukannya di sekitar Berwas dan Lembah Kinta sangat strategik. Di sini terdapat sungai-sungai yang menghubungkan kawasan pedalaman kaya bijih dengan pantai yang terbuka ke Selat Melaka. Perak sejak dahulu terkenal dengan bijih timah. Walaupun istilah Perak sebagai negeri moden mungkin datang kemudian, kekayaan mineral di kawasan itu sudah lama diketahui pedagang asing. Bayangkan, Gangga Nagara mungkin berfungsi sebagai pusat pengumpulan hasil dari pedalaman, bijih timah, hasil hutan, emas, damar yang kemudian dihantar ke pelabuhan-pelabuhan untuk diperdagangkan dengan pedagang India, Arab dan Cina. Dalam kerangka dunia lama, Gangga Nagara bukan empayar besar seperti yang kita bayangkan hari ini, tetapi lebih kepada mandala, sebuah pusat kuasa yang pengaruhnya mengembang dan mengecut mengikut hubungan perdagangan, perkahwinan politik dan kekuatan ketenteraan. Bagaimana Gangga Nagara berakhir? Di sinilah mitos dan sejarah mula bertindih. Dalam sejarah Melayu, kita diceritakan bahawa kota Gangga Nagara diserang oleh seorang Raja Agong dari India, Raja Suran, yang datang dengan tentera besar, mengepung kota, memutuskan bekalan dan akhirnya menawan pemerintahan. Sebahagian sarjana melihat Raja Suran sebagai gambaran mitos kepada serangan sebenar yang dilakukan oleh Rajendra Chola I, Maharaja Chola dari India Selatan yang sekitar tahun 1025 sampai 1026 Masihi memimpin ekspedisi besar ke alam Melayu. Kita tahu daripada inskripsi India dan catatan luar, tentera Chola memang menyerang beberapa pusat kuasa maritim di Nusantara, termasuk Kedah, Sumatera dan wilayah di sekitar Selat Melaka. Jadi tidak mustahil, dalam ingatan kolektif orang Melayu, serangan besar dari India inilah yang kemudian disimpan sebagai kisah Raja Suran menghancurkan Gangga Nagara. Di sinilah kita melihat bagaimana kisah lisan, hikayat dan fakta ketenteraan bercampur menjadi satu naratif yang penuh simbol. Kalau Gangga Nagara benar-benar wujud, kita sepatutnya menjumpai jejaknya di bumi. Dan di sinilah Perak memberi kita bahan untuk berfikir. Di sekitar Berwas dan kawasan sekitarnya, penduduk kampung sejak dulu sering menemui artifak lama ketika membersihkan tanah atau menggali kebun. Meriam kecil, pedang, mata tombak, duit shilling, seramik dari pelbagai dinasti Cina serta bekas-bekas penyimpanan besar. Sebahagian artifak ini kini dipamerkan di Muzium Berwas dan ada yang bertarikh seawal abad ke-5 dan ke-6 Masihi berdasarkan gaya seramik dan teknologi pembuatan. Ada juga kajian yang menyebut kewujudan struktur kota dengan parit dan benteng air selari dengan gambaran kota yang berparit dan berparit air dalam sejarah Melayu. Namun, kita perlu jujur dengan satu perkara penting. Setakat ini, belum ada inskripsi batu yang dengan jelas menyebut nama Gangga Nagara ditemui di Perak. Ini bermakna hubungan antara artifak di Berwas dengan nama Gangga Nagara masih bersifat interpretasi.
Padanan antara teks dan tanah bukan bukti hitam putih. Jadi, selepas semua ini, kita sampai kepada soalan besar. Adakah Gangga Nagara benar-benar wujud? Sebahagian sarjana moden menganggap Gangga Nagara sebagai semi-legenda, yakni sebuah kerajaan yang mungkin wujud tetapi dibesarkan peranannya dalam hikayat. Ada yang berhujah, Gangga Nagara mungkin bukan satu empayar besar tetapi sebahagian daripada jaringan kecil kota-kota pelabuhan dan pusat kuasa tempatan yang kemudian digabungkan menjadi satu nama dalam teks. Namun, sebahagian lain menegaskan gabungan teks klasik, nama tempat dan penemuan arkeologi di Beruas dan Lembah Kinta cukup kuat untuk kita menerima bahawa di Perak memang pernah wujud satu bentuk kerajaan awal yang berakar pada tradisi Hindu Melayu. Di hujung hari, soalan mitos atau realiti ini mungkin kurang penting berbanding satu hakikat yang lebih besar. Perak dan pantai barat Semenanjung bukan kawasan kosong sebelum Melaka. Di sini sudah ada kota, raja, sistem pertahanan, perdagangan antarabangsa dan identiti politik yang kompleks. Gangga Nagara, sama ada kita anggap ia penuh sejarah atau separuh legenda, ialah simbol bahawa sejarah Melayu bermula jauh lebih awal daripada apa yang biasa diceritakan kepada kita. Bila nama Gangga Nagara disebut hari ini, ramai yang terdiam seketika. Ada yang menyangka ia nama dari India, ada yang tidak pernah dengar langsung, dan ada yang hanya menemui istilah itu melalui video seperti ini. Tetapi di Tanah Beruas, di desa-desa sekitar Lembah Kinta, di dalam muzium kecil yang menyimpan meriam, shilling dan tempayan lama, jejak satu dunia yang sudah hilang masih berbisik perlahan. Di antara bisikan itulah kita mendengar suara satu generasi lampau. Raja, petani, pedagang, pahlawan yang membina kota, menjaga sungai dan menjadikan Perak lebih daripada sekadar titik kosong pada peta. Mungkin kita tidak akan pernah tahu seluruh kisah sebenar Gangga Nagara. Mungkin banyak episodnya hilang bersama lumpur sungai dan akar pokok. Tetapi setiap kali kita menyebut namanya, kita sedang menolak satu idea yang bahaya, bahawa sejarah Melayu hanya bermula dengan kedatangan orang luar dan sebelum itu semuanya gelap. Gangga Nagara mengingatkan kita bahawa di sebalik kabus mitos dan legenda ada usaha, ada kota dan ada tamadun yang pernah berdiri di bumi ini. Selagi kita terus bertanya, terus menggali dan terus menyoal naratif lama, selagi itu sejarah kita tidak akan mati. Dan mungkin suatu hari nanti, di celah tanah Beruas atau di dasar sungai lama, akan muncul satu bukti yang cukup kuat untuk menjawab soalan terakhir ini. Gangga Nagara, mitos semata atau kerajaan yang sengaja dilupakan?